Okey, kita nak pergi sembahyang raya bersama Raja Perli. Tahun ni depa apa? Tahun ni depa buat dekat dataran Perli. Ni lah makam di Raja. Let's go. Let's go walk. Betul tak? Kat sini start awal pukul 8 dah start. Dekat dalam kawasan istana. Ni masjid. Lepas jadah pula dah. Ni masjid Arau. Tahun ni tak buat dalam masjid ni. Ni tengok Syah. Smile. Kita bawa sejadah kat sini. This is the palace. Palace of Raja Perlis. Istana Arau. Mana ya? Okey, bagi siapa yang bawa sejadah, boleh pinjam sejadah Jabatan Islam. Kalau tak bawa sejadah tu, kira kakak sebenarnya dekat kita boleh hilang. Cantik. Okey, kalau tu Lagi sini, perempuan sana. Perempuan belah ni. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya. Oh, dapat gift. Dapat kuih raya. So, kita semayang atas padang lah macam ni. Ada perempuan? Oh, perempuan kat belakang. Kita duduk belakang-belakang sikit. Kenapa kan? okey, penukar yang ketiga ni. Sungguh? Okey, hampak sejadah. Okey, kepada sejadah sama dengan bahagian hadapan tikar biru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Allah
ibu. Dan hak yang kedua ibu pilih pada pagi ini untuk termasuk bersama dengan kita termasuk kepada ibu ataupun satu nak ataupun tujuh beserta dengan kita. Allahu Akbar walillah. Antara perkara yang Allah Azza wa Jalla mahu daripada kita dengan mencapai kejayaan kita menghalangi bulan Ramadan beribadah kepada-Nya, ialah kita merasai bahawa saja kita telah menang, membatasi nafsu kita, dalam segala-galanya. Okey, kita dah siap. Sekarang jom kita balik. Let's go. Cari ayah kat mana? Ni nak kena tengok ni. Aisyah. Sekarang kita cari ayah. Video kan? Lagi aja keluar. Boleh tengok benar. Okay, boleh. Let's go.